Guys, aku nak tanya korang. Pernah tak korang lalu dekat highway Karak pada waktu malam? Apa dia? Highway yang mana? Alah, yang highway yang lepas tu Gombak tu. Alah, aduh leceh macam ni. Kejap aku tunjuk map. Sini ha. Aku rasa kalau korang pernah lalu highway ni malam-malam, aku rasa mesti korang tahu vibe dia macam mana kan? Itulah, aku rasa macam aku dah banyak gila dengar pasal cerita dekat highway Karak ni. Aku rasa ada yang pernah nampak Volkswagen kuning tak ada driver lah. So ada yang kata nampak budak merayu tepi jalan lah. Lepas tu satu lagi, ada aku pernah dengar makcik jalan seorang tepi jalan, dia minta tumpang. Dan jalan tu gelap. Damn. So, kau pun pernah kena kacau juga kat situ? Oh, tak adalah. Saja je aku buat banner besar-besar tajuk kisah seram penampakan di Jalan Karak semasa pulang ke kampung ni. Aku sebenarnya nak jual nasi lemak je kat sini. Kau nak? RM10. Okey. Mes sini, datang dekat. Aku nak cerita sikit apa yang terjadi pada malam tu. Okey, macam mana aku nak start Okey, cerita dia macam ni. Setakat ni macam aku cakap tadi, aku dah dengar banyak cerita orang lain yang kena kacau dekat highway Karak tu. Tapi kali ni, guys, aku rasa aku nak cerita satulah pengalaman seram yang aku hadap masa lalu dekat highway Karak tu. Benda ni actually jadi masa aku dalam on my way balik ke kampung sebenarnya. Aku masa tu dari Bangi nak kena drive jauh ke Kuala Terengganu. And selalunya kalau balik kampung, memang aku akan normally lalu lebuh raya Pantai Timur tu. So obviously memang kena lalu highway Karak tu dulu lah kan. Okay, so hari tu aku bertolak dari Bangi ngam-ngam lepas maghrib tau. Dalam pukul around 7.40 malam macam tu lah. Aku masa tu tak adalah rushing sangat. So aku plan masa tu memang nak drive santai-santai je hari tu. And around pukul 8 lebih aku sampai dah dekat highway Karak. Okay guys, just so you know satu benda yang korang kena tahu. Waktu tu bukan musim cuti sekolah. And also bukan public holiday. So, kereta dekat highway Karak malam tu memang tak banyak lah. Aku cakap, memang tak banyak. Jarak antara kereta aku dengan kereta depan jauh gila. Kereta belakang pun sama jauh. Lepas tu aku boleh cakap waktu tu kan, lampu jalan dekat highway tu memang tak ada langsung. Gelap gila jalan tu. Macam masa hadap. So malam tu, sumber cahaya yang aku cuma boleh harap cuma lampu kereta aku je. Itu pun aku boleh cakap lampu kereta aku waktu tu sumpah dah malap gila. Okay, so macam aku cakap tadi, aku dari start perjalanan bawa kereta memang maintain santai je. Tak adalah laju mana pun. Dalam 120 kilo macam tu je. Kira standard lah kan bawa kat highway. Mungkin adalah kot sikit mencucuk-cucuk, tapi standard lah kan. Alah, biasalah king of the road nak mencucuk-cucuk sikit, tak boleh ke? Anyway, aku cakap aku sepanjang drive kat situ memang macam, aku tak tahu lah, bulu rumah aku macam melegak juga lah. Sebab dalam kereta aku boleh cakap aku sunyi sepi gila tu. Setakat bunyi enjin kereta je aku dengar masa tu. Lah, asal kau tahu kat radio? Bukan aku ke? This is embarrassing. Aku sebenarnya tak tahu kereta aku tu sebenarnya ada Bluetooth. Anyway, point aku memang aku drive bertemankan bunyi tayar and engine je. Orang kata apa layan feeling lah gitu. Lepas tu, tiba-tiba tengah aku shock bawa 120 tu, lepas tu tiba-tiba, aku tak tahu lah random, tapi aku nampak ada satu benda melintas laju gila depan kereta aku. So kan tadi aku dah cakap kan, lampu kereta aku ni dah memang malap. So bila benda tu melintas, maksudnya benda tu memang lalu betul-betul depan bumper kereta aku. Aku boleh cakap sumpah dekat gila. Aku rasa lah masa tu. Tak, actually aku tak takut. Tapi masa tu aku marah. Aku marah. Aku dengar sikit masa tu. Lah, asal pula kau nak marah? Kau nampak apa sebenarnya masa tu tu? Man City menang EPL ke? Bukan. Actually masa tu aku nampak, wait, shish. That is scary. Dalam kepala aku masa tu, aku confident gila. Aku tak tahu kenapa, tapi aku confident gila yang melintas depan kereta aku tu adalah lembu. What? Guys, sumpah, masa tu aku punyalah legit aku boleh marah-marah dalam kereta. Aku be like, oh, lembu, apa kau main melintas kat highway malam-malam betul ni? Aku angin betul. Yelah, kalau aku langgar lembu tu, accident, kan leceh gila nak claim insurans lah apa semua kan. Menyusahkan orang betul lembu tu, tahu tak? Anyway, aku pun cubalah nak tenangkan diri dari continue marah kat lembu tadi. Aku pun cuba hidupkan radio balik. Manalah tahu tiba-tiba ada line kan, bolehlah dengar lagu ke atau DJ radio tengah sembang-sembang gelak-gelak malam-malam ke. I don't know. Okay, semua pendengar Entahlah FM. Ada panggilan daripada Encik, nama apa? Nama saya Encik Justin. Okay, Encik Justin, ada apa-apa pesanan untuk para pemandu di luar sana? Saya nak cakap kepada semua. Tapi kan aku dah cakap tadi, line still tak ada. So, bila aku on je radio, yang keluar cuma bunyi bising tu. Bising jugalah, annoyed pula aku dengar. So, aku rasa better aku tutup je lah. Lepas tu tiba-tiba, baru je aku nak tutup balik radio tu, tiba-tiba weh, sumpah tu aku cakap, ada benda hentak atas bumbung kereta aku tu. Bunyi dia bukan macam batu melantun ke apa tau. Bunyi dia macam ada benda berat jatuh duk atas bumbung kereta aku. Faham tak? Waktu tu jantung aku boleh cakap feeling dia macam aku paksa PC aku nak buat main Genshin, tapi padahal nak buka Chrome pun aku time tu tak fikir apa, aku terus tekan minyak tu. Segala apa benda marah aku kat lembu tadi ke apa ke, gone, completely gone. Aku dah tak fikir apa lah.
Tapi tak lama lepas tu, aku terfikir, aku jam. Tengah-tengah highway ni lah punyalah gelap, tak ada pokok. Apakah benda pula yang boleh jatuh atas bumbung kereta aku? Aku boleh cakap time tu memang tangan aku tengah shaking lah. Tapi aku still boleh pegang steering kuat-kuat lah. Mulut aku masa tu memang tak berhenti kumat kamit baca ayat kursi, semua surah yang aku ingat. So nak dipendekkan cerita, aku lepas tu tak berhenti kat mana-mana RLR. Aku memang lepas tu tak fikir apa, aku tekan minyak kuat-kuat, aku drive sampai selamat dekat Kuala Terengganu. Lepas tu bila aku dah sampai rumah, dah relax, dah minum air semua, aku pun duduk termenung sorang-sorang kat luar. Waktu tu sel otak terakhir aku yang bersambung dah finally connected. Tiba-tiba aku terfikir, jap, kenapa masa kat highway Karak tadi aku boleh fikir benda yang lintas tu lembu? Kenapa aku rasa aku bawa kereta tu 120. Benda tu macam melintas lagi laju daripada kereta aku. Sejak bila wujud lembu lari macam kereta F1 malam-malam buta kat highway? Aku boleh cakap aku sampai sekarang aku tak tahu apa benda yang melintas depan kereta aku masa tu. And benda yang bertinggi atas bumbung kereta aku malam tu. So guys, moral of the story is bagi signal sebelum tukar lane maybe. Anyway, tapi kalau lah korang lalu Karak malam-malam tu, aku just nak bagi satu nasihat. Uish, ada pantalarang ke nak lalu highway tu? Aduh, takut doh. Nasihat yang aku nak bagi ni basically, kerak-keraklah cek cermin pandang belakang tu. Sebab kalaulah kau tiba-tiba tengah drive sorang-sorang kat highway Karak tu malam-malam, waktu gelap-gelap kan, ada tiba-tiba dekat cermin pandang belakang kau ada nampak cahaya yang kuat gila daripada belakang, better kau jangan tegur. Instead, kau tukar je ke lane kiri. Sekejap, aku tahu. Yang aku teka, ini mesti maksudnya kereta Volkswagen kuning yang tak ada driver tu dah sampai kan? Shoot. Lah, bukan gila. Dah orang dah high beam kau ke tepi lah, ya Allah. Jangan jadi lane hogger kat belah kanan. Minta tolong lah. Last sekali, kalau korang ada pengalaman kena kacau dekat highway Karak ke, or highway mana-mana ke, cuba korang share kat komen kat bawah. Aku ni sebenarnya suka baca cerita-cerita seram ni. That's good. Anyway, jangan lupa like, share dan subscribe guys kalau korang nak dengar banyak lagi cerita-cerita macam ni. Or maybe ada lagi cerita-cerita seram lepas ni. Probably. Anyway, jumpa lagi dalam video akan datang guys. Ada kereta nak potong lah pula.